Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini Cik Ani nak berkongsi cara Cik Ani buat cupcake pisang ya. Cupcake ni amat mudah sekali. Saksikan video saya ni sehingga habis ya. Okey, ni bahan-bahan untuk kita buat kek pisang ya. Ni kita ada tepung gandum 1 cawan setengah, 1 sudu baking powder, setengah sudu soda bikarbonat. 3 bahan ni kita ayakkan dulu. Nampak ni? Ni tepung dia. Pisang pula. Kita menggunakan 3 biji pisang berangan. Ni dia pisangnya. Okey, ni kita lenyekkan halus-halus. Kalau tak ada pisang berangan, pisang emas pun boleh ya. Okey, dah halus macam ni. Pun kita ketepikan. Ada 3 biji telur. Grade A ya. Gula setengah cawan. Ni gula caster. Minyak masak 4 sudu besar. Ni kita ambil dalam 1 sudu makan. Obelit. Okay, kita masukkan 1 sudu kecil sekali ni. 1/4 sudu. Ni sudu yang paling last. Garam. Pukul telur dan gula ni sehingga gebu. Okey, macam inilah adunan kita. Nampak tu putih macam ni. Kita masukkan sedikit perisa pisang ya. Dan kita masukkan pisang yang telah kita hancurkan tadi. Kita masukkan tepung sedikit demi sedikit sehingga habis. Okey, macam ni adunan pisang, kek pisang kita dapat ni. Adunan ni macam ni. Sambil-sambil kita panaskan oven, bolehlah kita letakkan bekas kita ni. Amboi. Tiup angin pula dah. Jangan isi terlalu penuh ya. Agak-agak je. Kita tahu kan kek ni akan naik. Jadi kita jangan isi penuh. Okey, bahagian atas ni ikut suka ya. Kalau nak bubuh pisang, potongan pisang boleh, nak bubuh chip coklat pun boleh. Kita bakar selama 30 minit ya dengan suhu 140 darjah Celsius. Api atas dan bawah. Okey, dah pun masak kek kita. Tu dia. Kek kita ni masih panas ya. Boleh kita sapukan margarin di permukaan dia ni supaya kek kita nampak lebih moist ataupun nampak berkilat lah, lembab-lembab gitu. Okey, kek kita dah pun masak dan bolehlah kita rasa kek kita ni. Jom kita keluarkan dah daripada ni. Ni. Pak. Tu dia kek pisang kita. Allah. Nampak urat-urat dia.